Dunia bola sepak kini tertumpu sepenuhnya ke arah pertembungan gergasi Eropah Perancis dan Spanyol yang bakal bertemu dalam satu aksi peringkat separuh akhir Piala Dunia 2026. Skuad bimbingan Didier Deschamps terus membuktikan mengapa mereka adalah antara pasukan paling konsisten di pentas dunia. Kekuatan utama Perancis terletak pada keupayaan mereka untuk mengubah rentak perlawanan dalam sekelip mata. Kombinasi kepantasan pemain sayap dan naluri pembunuh penyerang utama mereka seringkali memberikan mimpi nederi buat mana-mana pasukan lawan. Deschamps dijangka akan menggunakan corak permainan transisi pantas untuk memerangkap pertahanan Spanyol yang gemar menguasai bola. Manakala Spanyol telah berevolusi menjadi pasukan yang lebih dinamik. Mereka bukan sahaja mengekalkan falsafah hantaran pendek yang menjadi identiti negara tersebut, tetapi kini mempunyai kepelbagaian dalam serangan. Spanyol kekal sebagai pasukan yang paling sukar untuk dipatahkan jika mereka berjaya mengawal tempo perlawanan di tengah padang. Saksikan aksi sengit ini yang akan disiarkan langsung oleh TV OK pada Rabu ini jam 3 pagi.